Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Penyanyi Amira Othman berkongsi cabaran dilalui sepanjang tempoh berpantang apabila mengakui terpaksa mengorbankan waktu tidur demi memastikan anak sulungnya mendapat susu ibu secukupnya. Menerusi perkongsian di Instagram, Amira memuat naik beberapa foto sepanjang berada di pusat berpantang, termasuk foto hidangan berpantang serta rutin hariannya sebagai ibu. Dalam satu perkongsian, pelantun lagu Hati-Hati itu turut memuat naik gambar sebotol susu sambil meluahkan rasa syukur atas rezeki dikaruniakan. Walaupun Mami jadi zombie, tak tidur, sakit belakang, sakit kepala, tapi untuk anak Mami usaha yang mampu dan terdaya juga yang Allah izinkan. Moga Muhammad Jaril Umar sihat, soleh, berjaya dan jadi penyejuk hati Mami Dadi, tulisnya. Selain berkongsi pengorbanan sebagai ibu, Amira turut menitipkan penghargaan buat suaminya, pelakon Fata Amin yang sentiasa memudahkan urusannya sepanjang tempoh berpantang. Terima kasih suami saya. Selalu tolong memudahkan isteri awak berpantang. Semoga Allah bebas jasa baik suami-suami kita semua yang sama-sama memudahkan urusan isteri, katanya. Terdahulu, Amira selamat melahirkan cahaya mata lelaki yang diberi nama Muhammad Jaril Umar.